reason kenapa perkara paling teruk sekali yang watak Zendaya ni buat menjadi satu social commentary pula dekat dalam filem ni. Hey, what is up my good people? Baru saja lepas pergi ke premiere screening filem The Drama. Dia ada romantik, dia ada macam dark comedy dan dia ada juga horror. Horror pun ada sebenarnya. Romantic thriller lah basically. Some hinge, sangat uncomfortable. Rasa memang sangat-sangat disturbing bila tengok filem ni. Adalah that feeling and in the end still kelakar. Benda pertama yang aku suka dalam filem ni of course the dynamic duo themselves lah, iaitu Robert Pattinson dan juga Zendaya. Kalau tak ada dua-dua ni tak jadi. Diorang pandai bermain dengan emosi walaupun tanpa menggunakan dialog. Tu susah, tu benda paling susah sekali. Banyak tanpa Robert Pattinson dan juga Zendaya, memang filem The Drama ni memang tak jadi drama. Yang kedua yang aku suka is the reason, the hook dekat dalam filem ni. Sampai kat part Zendaya, dia cerita apa yang dia buat, semua orang terkejut. Tapi benda tu jadi hook dan juga penyebab dan penggerak keseluruhan jalan cerita. Basically dia jadi macam plot device lah. Dia jadi plot device yang menggerakkan cerita tu daripada awal sampai ke akhir. Dan juga benda yang hook tu